Dia ada fat removal technology. Apa yang specialnya tentang air fryer Philips MV ni? Sebab dia ada fat removal technology. So dia akan membantu mengurangkan lemak-lemak yang ada dekat makanan kita. Okay, so jom Aziz sharekan fungsi-fungsi yang ada dekat sini. So ini adalah button on dia. Lepas tu kita boleh adjust suhu. So dia paparan digital dekat sini. So kita nak suhu berapa, kita boleh tentukan dekat sini. And then kita nak masa berapa pun boleh tentukan dekat sini. Lepas tu kita tekan je untuk run dia. Okay, so yang ni kalau kita nak panaskan kita punya makanan, boleh tekan paparan yang ini. Lepas tu ini dia punya suhu. Lepas tu ini dia punya menu. So ini adalah paparan menu dia. Okay, so boleh pilih. Nak ayam boleh, nak ikan, daging. So semua boleh pilih dekat sini. Okay, so nak adjust manual pun boleh, tak ada masalah. Okay, untuk siapa yang tengah mencari air fryer, nakkan air fryer yang membantu kita dapat kesihatan yang lebih baik untuk makanan kita sehari-hari, boleh dapatkan air fryer Philips MV ni. Kalau nak tanya sebarang pertanyaan, boleh terus cari Aziz, klik link dekat bio. Okay.